Mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka-mereka yang mati dalam keadaan fasik, orang Islam tetapi tidak bertaubat daripada dosanya, orang Islam tetapi tidak mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah apabila dimatikan oleh Allah. Antara perkataan pertama daripada mulut mereka, antara ayat pertama yang keluar daripada mulut orang-orang yang telah mati di alam barzakh, di alam kubur, lalu perkataan dan ayat pertama, Rabbi ruji'un, wahai Allah, kembalikan kami ke atas dunia. Wahai Allah, bolehkah kembalikan kami seketika ke atas muka bumi? Lalu para malaikat bertanya kepada orang-orang yang telah mati, dah mati, ada di alam barzakh, sudah tidak akan ada lagi peluang untuk hidup di dunia, mustahil. Lalu minta untuk hidup kembali. Apabila ditanya kenapa nak kembali ke bumi, maka yang diminta adalah la'alli a'malu salihan, aku nak mengerjakan amalan saleh, aku nak kerjakan amal ibadat wahai Allah, aku nak melakukan amal ibadat wahai Allah. La'alli a'malu salihan, boleh tak bagi peluang sekejap saja ya Allah, aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan, aku nak baca Quran yang aku tinggalkan, aku nak sedekah yang aku tak pernah sedekah ya Allah, aku nak qada salat yang telah lama aku tinggalkan wahai Allah, aku nak melakukan kebaikan, aku tak pernah tolong orang lain wahai Allah, aku tak pernah memohon ampun kepada ibu dan ayah aku wahai Allah. Ini permintaan ahli kubur pada malam yang pertama. Lalu dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali. Setiap manusia akan mati seorang sekali sahaja. Sesiapa yang sudah merasakan sakit mati, maka dia tidak akan lagi merasai kesakitan itu buat selama-lamanya. Seorang sekali je. Ia hanyalah sekadar perkataan kamu. Kamu takkan dikembalikan ke bumi. Wahai Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, kekalkanlah kami ke dalam syurga Firdaus nanti. Wahai Allah, hidupkan kami dalam syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.